Selamat pagi. Hari ini saya berada di kebun di jalan bandar juga. Hari ini bawa bersama keluarga cucu-cucu untuk mengetahui cara-cara Okey, tak apa. menggunakan senjata. Ni yang basah. Selamatan senjata mak besar untuk kita menembak. Jadi ini senjata ni adalah saya beli pada tahun 1984. Sudah berusia lebih kurang 26 tahun, 27 tahun. Saya gunakan untuk menjaga keselamatan harta, kebun dan juga untuk memburu. Saya juga ahli memburu, memburu pelanduk dan juga memburu ayam hutan serta burung-burung. Jadi hari ini saya membawa keluarga ke kebun untuk menunjukkan bagaimana nak menjaga musuh tanaman. Iaitu seperti tupai, kera. Jadi semalam saya telah menembak kera. Jadi hari ini nampaknya di kebun ini lengang, tidak ada lagi. Ini ulangan monyet itu kera. Kera, monyet semua serupalah satu nama, dua nama tapi bendanya satu. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara nak menembak. Mulakan masukkan peluru, buka dia punya picu keselamatan. Dah buka, sudah berbahaya, jadi sekarang kita boleh tembak. Okey, tu tengah tembak. Mana tembaknya, pelurunya akan keluar sebelah sini. Okey, tengok. Mana? Lagi sekali. Okey. Tu sana tu. Tunjukkan. Tu sana. Oh, di sana duduk. Wah. Tu pokok. Di sini bawah. Tu. Ni Apa tu? Wow. Cantik. Memanglah tembak bunyi bising.